الحمد لله القاهر فوق عباده، هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد، نبي الرحمة وشفيع الأمة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya berjaya dan selamat orang yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita mendengar firman Allah yang memberi semangat kepada umat Islam sehingga hari kiamat. Wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin. Dan kami menghendaki memberi kurnia kepada orang-orang yang lemah ditindas di atas muka bumi. Kami jadikan kalangan mereka itu pemimpin-pemimpin, dan kami jadikan mereka itu orang-orang memerintah muka bumi. Menceritakan raja yang paling zalim dalam sejarah manusia, mengaku dirinya menjadi Tuhan, Fir'aun, yang berkata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Aku yang berkuasa di negeri Mesir ini. Sungai-sungai mengalir di kebun-kebun dengan perintahku dan arahanku. Adakah kamu tidak melihat Fir'aun yang mencabar ketuhanan Allah dan kekuasaannya?
dijatuhkan oleh Allah dengan cara yang menakjubkan. Allah Ta'ala melantik seorang Rasul, Nabi Musa alaihi salam. Dibesarkan di dalam mahligai Firaun sendiri. Dipelihara oleh Firaun sendiri. Tidak diduga olehnya, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Musa yang lantik menjadi anak angkat itu menjatuhkan kerajaannya dan membinasakan bala tenteranya. Keras dan zalimnya undang-undang untuk mengekalkan kerajaannya, menyembelih anak lelaki, membenarkan anak perempuan sahaja, untuk melumpuhkan kaum Bani Israel yang tinggal di Mesir, meneguhkan kerajaannya. Keadaan Allah menemui Firaun. Musa yang dilantik menjadi Rasul diburu habis-habisan untuk dibunuh. Berhijrah ke Madian, dilantik oleh Allah menjadi Rasul, ditemani oleh saudaranya Harun, datang ke Mesir dengan gagah berani, dengan mukjizat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan kejatuhan Fir'aun dengan perjuangan, bukan dengan percuma. Diperintah supaya mereka bersabar. Allah menjanjikan kemenangan. Musa alaihissalam yakin kepada kemenangan itu. Bani Israel meminta Musa berdoa kepada Allah. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adab al-alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Dan berkatalah Musa bermunajat kepada Allah. Diaminkan oleh Harun, wahai Tuhan kami, Engkau beri pada Fir'aun, pendukung dan pembesarnya, kekayaan harta yang banyak. Dengan kekayaan itu dan kekuasaannya, mereka sesatkan manusia dari jalan-Mu. Wahai Tuhan, binasakanlah harta benda mereka. Tutuplah pintu hati mereka. Sebenarnya mereka tidak beriman. Malaikat mereka melihat azab yang pedih. Tuhan berfirman menjawab doa Nabi Musa. Aku perkenankan doa kamu berdua dengan dua syarat. Yang pertama, fastaqima,
kamu berdua mesti beristiqamah, teguh di atas jalan yang betul, jangan berganjak. Yang kedua, la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan kamu ikut dan terpengaruh dengan orang-orang yang tidak mengerti, yang berputus asa, yang menganggap kemenangan Allah, janji Allah itu mustahil sahaja, tidak akan berlaku. Yang pertama, istiqamah, teguh di atas jalan yang betul. Yang kedua, jangan ikut mereka yang jahil, yang tak tahu, yang tak mau berjuang, berputus asa, yang menganggap kemenangan Islam itu adalah mustahil. Nabi Musa alaihi salam menunaikan syarat itu dengan penuh kesabaran beberapa tahun yang panjang. Setelah mereka menerima syarat itu, diterima oleh Allah, Allah memerintah Musa berhijrah, meninggalkan Mesir dengan cara kerahasiaan. Mereka berhijrah beramai-ramai. Besoknya disedari oleh Firaun. Firaun memburu mereka dengan berjuta bala tentera. Bala tentera yang sangat besar, jutaan bala tentera dan kekuatannya. Mereka tersekat di tepi laut, melihat debu yang menjulang ke langit, menandakan ramainya bala tentera Firaun. Bani Israil berkata, inna la mudrakun. Habislah kita. Kita akan dapat ditawan dan dibunuh oleh musuh. Musa menjawab dengan beriman dan yakin berjanji Allah Subhanahu wa taala, inna ma'aya rabbi sayahdin. Bersama dengan aku Tuhan aku. Aku percaya Tuhan akan memberi hidayah, memberi petunjuk bagaimana untuk menolong kita. Berlaku perintah Allah Subhanahu wa taala. Musa memukul tongkat ke laut. Allah menjadikan air laut terangkat seperti bukit dan gunung ganang. Lorong-lorong yang kering. Bani Israel diselamatkan oleh Allah. Semuanya. Dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mukjizat. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini untuk menjadi pengajaran kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyambung perjuangan Islam untuk seluruh dunia, menghadapi keadaan pasang surut, rebah dan bangun, menang dan kalah. Kita menghadapi kehilangan kerajaan Islam, jatuhnya khilafah, berlalu selama 100 tahun. Negeri-negeri Islam dijajah oleh musuh, dibahagikan oleh kuasa-kuasa penjajah sesama mereka. Ada negeri Islam ditakluk oleh British, dijajah oleh Perancis, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh komunis dan penjajah yang lain. Bukan tanah airnya dipecah, umat Islam dipecah, ditekan dan ditindas. Islam mahu dihapuskannya.
orang Islam ditawan, ditangkap menjadi hamba abdi, dihantar ke seluruh pelosok dunia. Hasil-hasil negeri Islam dirampas, dirampak dan disamun. Dibelasah umat Islam habis-habisan. Melihat cara ini lakukan ini, habislah Islam ini. Allah berjanji, yuriduna yutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, Islam, dengan mulut-mulut mereka. Allah menyempurnakan cahaya dibenci oleh orang-orang yang kafir. Rasulullah SAW telah berjanji, "Inna hadzal amra yablughu ma balagha al-lail wan nahar." Urusan agama ini akan sampai di mana sampainya siang dan malam. Hari ini kita dapati orang Islam yang ditawan, yang dihalau, diletakkan di seluruh pelosok dunia, menyebarkan agama Islam, diterima oleh penduduk-penduduk tempatan. Kita mengalami kelemahan agama-agama yang lain daripada Islam. Gereja-gereja, rumah-rumah ibadat dikosongkan. Kita melihat kehancuran kuasa besar dunia komunis di abad yang lalu. Dan kini kita melihat kuasa besar liberal kapitalisme sedang merudum. Kita menyaksikan kisah Fir'aun dan Musa berulang. Anak-anak orang Islam yang ditawan, raja-raja Islam yang ditawan, dididik dan diasuh, dibawa ke negeri mereka. Diajar dengan maksiat, minum arak, berzina dan sebagainya. Diajar dengan pahaman-pahaman yang sesat untuk kembali ke tanah air mereka merosakkan umat Islam. Kita dapati generasi baru yang dibawa oleh penjajah ini kembali kepada Islam, mempertahankan Islam, menegakkan Islam. Perubahan berlaku di seluruh dunia. Bermula dengan negeri tabir besi, negeri komunis yang dianggap tabir besi. Orang-orang Islam dikurung dalam tabir besi, tidak boleh bergerak. Apa yang berlaku? Kejatuhan komunis, dan orang-orang Islam di negara komunis bangkit semula. Belajar agama, belajar Islam, dan Islam berkembang. Kita menyaksikan Islam berkembang di negara Eropah. Di negeri Islam muncul kumpulan Islam yang berjuang untuk menegakkan Islam. Kita melihat berbagai usaha dilakukan untuk menyekak kemenangan Islam dengan apa cara sahaja. Menggunakan tentera, menggunakan kekayaan, menggunakan media untuk menipu, segala-galanya untuk menghalang cahaya Islam dipadamkan. Kita menyaksikan semua usaha itu gagal. Percayalah, akan tiba masanya Islam akan kembali semula, akan bangkit semula. Bermakna sabda Nabi SAW, "Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba." Islam bermula dalam keadaan dagang di tengah-tengah manusia terpencil, akan kembali semula menjadi dagang di tengah-tengah manusia. Maka percayalah, Islam yang dagang ini akan berjaya semula. Itulah janji Nabi SAW. Barakallahu li wa lakum fil kitab wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين.
آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Hanya Islam sahaja yang diterima oleh Allah. Yang lain daripada Islam ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang menuntut, yang mencari berpegang daripada Islam, dia tidak diterima di akhirat nanti, termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Marilah kita pertahankan Islam dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan tanah air kita, untuk selamatkan semua dengan Islam. Kurnia Allah, nikmat yang paling besar. Marilah kita tak lupa untuk menghargai Nabi kita yang membawa Islam sampai kepada kita, dengan sentiasa berselawat kepadanya, kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu, salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur al Islam wal muslimin wad du'at wal mujahidin wal mazlumin wal mustad'afin. Ala Allah tawakkalna ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. ربنا أصلح أمور المسلمين
وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.